Kira-kira umpama dina niku adem. Berarti dongane bakul es niku kira-kira diijabah apa mboten? Tetep wae diijabah dalam bentuk yang lain. Ese ra payu tapi awake sehat. Mulih ndelah bojone meteng. Lha kok ya nikmat. Kok ditinggal bakul es kok meteng? Kan banyak terjadi di mana-mana. Cara menyiarkan. Baik, pemirsa masih bersama saya nih Serina Hanifah. Iya, bi. Cocok buatan deh. Cocok. Omongnya no, cepat. Untuk orang aji paling tidak karo kuburan kan. Tak kandani sih. Suarane enaknya kayak ngomong. Apa meneh desahane iya. Tak kasih tahu ya, tak kasih tahu. Kalau panas minum es, kalau penasaran jadi tes. Iya. Lagune bajing loncat, bajingane kalau ajak munggah nih. Yes, monggo. Nek aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku apa ta? Oh, Lagune munggah lapas niku. Ki sampean saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Nek aku Kula niku bersyukur budayati elek. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte ta niki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelum kita mula pada soalan, saya nak tanya dulu nama dengan fakulti mana? Nama diberi Nurul Afrika Alia daripada Fakulti Bahasa dan Komunikasi dalam kos pengajian bahasa Arab. Okey, sebelum saya terus kepada soalan, saya katakan dululah tentang video yang saya berikan tadi yang seperti kita tahu tadi dalam video tu mengenai seorang pendakwah yang mana dalam majlis seni muda dia menggunakan cara dakwah dia salah, seperti dia menggunakan perkataan kasar, perkataan yang lucah, dia mempersendakan orang ramai dalam ilmu dia. Jadi saya akan menanyakan soalan tentang perkara itu kepada Afiqah lah. Okey, boleh. Jadi kita boleh tolong-jawab Okey, boleh, tak ada masalah. Okey, bagi pada pendapat saya rasa itu tak patutlah, sebab kalau kita tengok daripada video tu sendiri, dia menjatuhkan maruah. Satu, walaupun kita tak kisahlah kita atas apa jawatan apapun, image apapun yang kita bawa, kita perlu dahulukan adab dululah, walaupun sesama umur ke ataupun lagi-lagi untuk orang yang lebih tua, orang yang lebih berusia, kita lagilah menunjukkan adab, lagi-lagi dan kita bawa image Islam macam tu. Bagi saya, cara yang cakap yang dilontarkan waktu dalam majlis yang besar, majlis ilmu macam tu memang tak patut. Lagi-lagi bahasa yang diguna, lagipun kalau kita tahu contoh macam Syio seterusnya, dia cakap yang ada juga perkataan yang tak elok, yang kasar, dia keluarkan baik perempuan kepada perempuan yang bertanya. So saya rasa kat situ memang tak elok lah, sebab kalau kita tahu apa ni Nabi pun waktu zaman Nabi angkat apa ni maruah orang wanita Islam sedunia. So kita pula dan orang yang pendakwah lagi satu khalifah dalam bumi ni patut membawa image yang bagus lah untuk nak ajar orang ikut kita punya agama Islam. Bagi pendapat saya, kalau kita nak berdakwah ni, kita kena tahu step lah. Kita berdakwah ni pun kena ada ilmu, berdakwah ni pun kena ada bahasa dia juga. So kalau kita guna bahasa yang kasar, bahasa yang keras, jadi orang akan macam tak berapa nak ikut, tak berapa nak percaya, tak berapa nak dekat dengan kita macam tu. Soalan seterusnya, kalau bagi saya rasa tak berubah pun, sebab saya percaya makin lama makin nanti kita ke depan nanti akan lahir juga pendakwah yang betul-betul yang bawa image Islam. InsyaAllah. InsyaAllah betul. Okey. Kalau contoh daripada video tu kita tengok macam digelak-gelak boleh je, tapi sebagai seorang perempuan wanita yang punya maruah yang tinggi ni, kita rasa macam malu, rasa macam dihina, dijatuhkan maruah macam tu. So saya rasa itu tak patutlah untuk seseorang. Terima kasih banyak Afiqah atas jawapan yang diberikan, sangat bermakna
sangat intelektual lah gambarnya. Okay. Terima kasih bersama. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, hari ini saya menjemput seorang kawan kita untuk kita interview tentang video yang kita tengok sebentar tadi. Boleh perkenalkan nama? Bismillahirrahmanirrahim. Nama saya Ilham Adalati Osman dari Fakulti Bahasa dan Komunikasi, kos ISM Bahasa Arab. Pada pandangan saya rasa sebagai seorang pendakwah tak perlu dia bersikap seperti itu, sebab kita sebagai masyarakat yang umum ni menjadikan dia sebagai contoh. Jadi bagi saya kecewa lah saya tengok video tu. Bagi saya, dakwah ni adalah macam role model. Jadi saya kena cakap dengan perhitungan dengan sebaiknya, dengan beradat. Jadi ada satu video tadi dia macam kurang beradat. Pada pandangan saya, mungkin masyarakat akan rasa kurang tertarik lah dengan pendekatan pendakwah seperti itu, sebab dia merendahkan seorang tak kisahlah seorang wanita ke atau seorang lelaki. Sebab bagi dia orang harus nak dekatkan, nak menyampaikan dakwah atau ceramah dia orang kena dengan sopan santun, dengan lemah lembut. Tapi kalau dengan cara kasar, dengan hinaan macam ni, jadi masyarakat akan menganggap dakwah ni macam tak ada beza je dengan orang biasa. Okay, faham. Pada pandangan saya rasa tak semua pendakwah macam tu. Tapi mungkin sebab arus pemodenan, jadi kalau berbandingkan yang berbeza dulu, maybe pendakwah dia lebih beradab. Kalau zaman sekarang ni sebab dah macam-macam ada contoh macam kesan-kesan daripada yang barat punya, so dia pun boleh terselit sekali dengan cara dakwah dia orang tu. Menurut saya mungkin seseorang tu dia akan rasa value dia di-downgradekan, yang dia rasa macam aku ni dah macam manusia yang tak ada apa-apa. Lepas tu cara dia dakwah tu kan macam menghina. So kata Nabi pun kata kalau kita nak tegur sesuatu ni tak perlu pun dia khalayak ramai, cukup sekadar kita hanya dengan dia saja.